fokus tengok. Okey. Tak nampak mana okey, dah nampak. Nampak tu? Okey, assalamualaikum guys. So baru ni sikit dia cuci enjin kan, pakai chemical ni kan. So sekarang ni itu cuci enjin. Barang luar enjin kan. So kalau macam ini dikit ni boleh tak? Boleh bang. Boleh. Dia alkali ni mana dia tak rosakkan color asal original kereta. Faham tak? Kita tak nak color asal tu rosak. Okey. Dia tak sakitkan hidung korang, dia tak rosakkan color alloy korang, dia tak pedihkan tangan korang. Kau spray je. Masih okey tak? Orang tu dulu kan. Lepas kau tembak ni kau relax je lah dulu. Relax je. Saya dah rushing sangat. Okey, tengok tu atas bawah. Ayo. Dia nak balik hambat tu. Hambat tu, dia nak balik seat dia tu. Dia nak makan tu. Boleh je untuk cuci-cuci barang-barang enjin ni elok je. Lagi lama kan macam kombi ni tak ada masalah. Jangan terlampau lama 3 hari. Kalau nak gendam 50-50. Kalau nak gendam 50-50. Faham tak 50-50? Nisbah air 50-50. Tu nampak tanggal tu. Cantik kan? Dulu sikit ada chemical khas sendiri. Cuma chemical dia tu dulu asal okey tau mula-mula. Lepas tu lama-kelamaan dia tak kuat tau. Dia tak makan alloy. Cuma dia makin tak kuat dia punya tu. Dia kuat. Kita rendam dia tak makan. Kita cuci dia tak makan. Jadi lambat kerja kita guys. Nampak tu? Kan? Nampak tu? Okey, kejap. Sikit fokus kejap tempat. Nanti korang tengok ni. Ni nanti kau fokus tengok. Okey. Kalau tak nampak mana okey? Dah nampak. Barang dah ada jual. Barang yang berkualiti. Guys, itulah pentingnya kalau kalau contoh korang pun ada dapat barang-barang bagus kan. Bagi tahu sikit. Faham tak? Kita pun sebagai mekanik kereta ni kan, menyumbang kepada kawan-kawan kita kadang-kadang beli chemical tersalah beli kan. Nyaya tau. Chemical bukan murah tau. Kalau setakat minyak hitam macam ni dah boleh senang santai bang. Kalau setakat muka nampak tu kan? Oh, cantik lah. Dia dah lembut je burus bang. Burus lembut je kan. Bukan burus keras pun nampak ni. Jadi sangat ni bang. Jadi aku make brother ni bagus lah. Betul lah. Yang pertama alloy tak rosak. Nombor 2 tangan tak pedih. Nombor 3 peparu tak rosak. Peparu tak rosak bang. Hati-hati peparu boleh rosak tau main chemical ni. Jangan bos korang beli chemical cak ayam tu korang pun beru-beru kereta-kereta semua cuci-cuci rosak peparu korang bos. Bos korang tak bayar peparu korang tau. Korang dah tua nanti peparu korang rosak disebabkan chemical lah mampus. Nyaya guys. Panggil tunjuk video ni dekat bos korang. Panggil dia tahu. Ni ada sikit buat video ni bagus ni.